Okay, Kak Yuni pula. Saya penyimpan bau besar Raja. Okay, apa harapan Kak Yuni untuk tahun 2026? 2026, saya berharap tahun 2026 saya lebih baik daripada tahun ni. Okay, angle baru. Okay, sambung. Sambung je? Okay. Saya harap lebih banyak yang cerah berbanding yang mendung. Dan kepada orang yang mengenali saya, siapa sahaja, sahabat ke kawan-kawan. Okay, abaikan je. Dan kawan-kawan, semoga yang mana nak berkahwin selamat berkahwin, yang mana nak bertunang selamat bertunang. Semoga berbahagialah di samping keluarga tercinta masing-masing. Dan diharapkan semua bila dah posting nanti jangan kecewa. Apa saja pun yang diberikan, tak kisah pilihan apa pun yang diberikan, terima dengan hati yang terbuka. Boleh doakan semua orang istiqamah dalam berhijrah ke apa ke, whatever you do, semoga istiqamah. Semoga Allah memberkati apa saja yang kita lakukan, InsyaAllah. Itu saja pada saya. Bye bye. Itu saja harapan 2026. 2026 Itu saja. itu saja setakat ni. So what do you expect for you pula? For me, I expect untuk kalau boleh lah dapat posting berdekatan dengan family lah. Tak dapat Kelantan pun berdekatan macam Pahang ke, tak kisahlah, asalkan berdekatan. Tapi andai kata ditakdirkan saya dapat jauh pun saya okey je, terima orang kata dengan hati yang terbuka. Ada sebab ke kenapa nak dekat dengan keluarga? Of course ada sebab lah. Sebab adik-beradik lain semua jauh. So I was the only one yang diharapkan boleh berada berdekatan lah dengan diorang. Dan menjadi antara harapan keluarga jugalah. That's why kepada Noifah Kamila bakal practical make saya tahun depan. Wah, InsyaAllah semoga kita saling melengkapi lah apa yang terkurang, apa yang terlebih, InsyaAllah. Dan apa-apa orang kata apa salah laku ke apa, sila bagi tahu lah ya. Jangan pendam, jangan simpan. Sebab benda tu lama-lama boleh jadi orang kata apa, racun lah Senang cerita racun lah untuk diri kita sendiri. Jadi insyaAllah untuk practical make saya, kita buat yang terbaik untuk tahun depan, tahun akhir. InsyaAllah, amin. So ada tak apa yang macam Kak Yuni takut, that will you fear, you face tahun depan? Macam Kak Yuni bayangkan ke? Tak. Saya bukan jenis yang membayangkan. Tak suka membayangkan? Tak suka membayangkan. So saya suka go with the flow, jalan je. Okay. So jalan lah, merangkak ke apa ke, jalan je. That's so Kak Yuni. Whatever is it. Saya tak suka overthinking. Okay. So ada orang tengok mana. Kata-kata akhir untuk apa okay, untuk orang yang sedang menghadapi cabaran hidup sekarang, cabaran hidup atau untuk dia macam apa-apa kecabaran lah sekarang ni, ada tak doa ataupun ucapan untuk mereka? Siapa-siapa je yang tengah menghadapi cabaran, ujian, anggaplah benda tu adalah orang kata apa, hadiah daripada Allah. Redha, yang mana rasa ni kita still kena hadap. Kita nak ke tak nak, ujian tetap ada. Takutlah bila tak menerima ujian, orang katakan. Jadi bila kita rasa disebabkan ujian tu kita dah hilang rasa bersyukur, kita rasa kita mempersalahkan Allah sebabkan ujian tu, ingatlah balik lagi ramai orang yang kat belakang awak, belakang korang yang menerima ujian lagi berat daripada korang. So sentiasa ingatlah yang Allah tu sentiasa ada dengan kita. So dia tak bagi ujian tu tanpa sebab, mesti ada sebab dia bagi. Jadi kena ingat ke depan hari, oh kenapa Allah buat macam ni, mungkin ke depan hari ada manisnya. So ujian ni dia macam hadiah. Cuma hadiah tu mungkin dia punya bungkusan tu tebal sikit ke, susah sikit nak buka lah. Jadi dia makan masa. So macam tu. So jangan anggap korang je yang ada ujian tu. Orang lain pun ada lagi ujian lagi berat daripada korang. Jadi apa-apa pun, kenapa Allah turunkan ujian, nak tengok kita ni meminta tak pada dia. Jadi
whatever happen kat kita punya kehidupan, balik pada dia balik. Balik pada dia balik, berdoa, sujud, menangis, mengadulah dekat dia. Sebab dia sentiasa ada untuk mendengar kita. Wah, nak nangis lah. Tak nangis kan, nangis. Biasa. Kak ini apa ucapan untuk your masa kat uni umur What? 10 tahun lah. 10 tahun ni. Apa ucapan Kak ini untuk dia? 10 tahun ni. Masa tu Jam 3 Kan jam 4. Jam 4. Jam 4 Oh, nakal tu masa tu. Apa ucapan Kak Yuni untuk dia sekarang? Untuk dia terima kasih. Sebab senakal itu. Wah. Ya Allah, nak cerita nakal ni tak payah cakap lah nampak nakal ni. Suka main bola kat padang, pakai baju kurung dengan baju sekolah tu kan, dengan kain-kain tu main bola. Bola sepak tau. Habis tu muncul. Untuk dia terima kasih lah. Sebab jadi bukanlah anak yang terlalu baik dan bukanlah anak yang terlalu nakal. Dia in the middle lah. So ada juga kenangan manis dan ada juga terselit kenangan pahit je lah. Kalau boleh kenangan pahit tu tak nak diingatkan, tapi sebagai pengajaran ingatlah juga, betul tak? Betul. Sebab yang pahit tu yang membentuk kita. Ya, yang pahit tu yang membentuk kita sekarang sebenarnya. Jadi terima kasih, walaupun at that time dah start jadi people pleaser, dah start jadi orang kata apa, orang suruhan orang, hamba orang, macam tu lah lebih kurang kan. Sampai sekarang pun masih. Tapi dia macam dah slow down lah sikit, kita dah pandai kan. Dan tak ada dah, cuma banyak terima kasih je lah untuk dia, bersyukur je lah dia jadi orang yang sekarang kan. Sekarang dah 13 tahun yang lepas lah. Dah lah 13 tahun. Betul lah, 13 tahun yang lepas lah kan. Betul? 13 tahun yang lepas. Lama tu. Lama. Kalau okay, itu the past kan, banyak membentuk kita. Betul. Yang lalu ni orang kata, yang mana yang bukan traumatik lah orang kata kan, boleh dijadikan dia pengajaran, jadikan dia lesson lah dalam hidup kita, so kita tak ulang balik benda yang sama. What about habiskan? What about apa? What about your future? I mean your umur 33 nanti pula. Umur 33, 10 tahun akan datang kan. Ada ke nak cakap apa-apa kat dia? Dekat dia Tak ada. Tolonglah terus kuat. Untuk diri sendiri, untuk Umi Abah dan orang sekeliling. Dan whatever happen, kena ingat ramai orang sayang kau. Walaupun ada yang membenci, tapi ada juga yang menyayang. Jadi jangan sebabkan bising pula. Jangan sebabkan seorang yang membenci terus nak buang semua orang. Ada ni tak? Ucapan for future kids. Future kids, kalau insyaAllah ada rezeki kan, mungkin ada ucapan untuk kalau dia. Orang kata kalau berjodoh dengan manusia dulu, future kids ni nak panggil apa tak tahu. Tak tahu panggil apa. Bonda macam tinggi sangat. Bayang apa? Anak panggil apa kalau membayangkan? Tak tahu. Aduh, tak bayang lah. So Kak cakap, akak ni suka ikut flow kan. So macam tak pernah bayang benda-benda macam tu. Tunggu mimpi lah. Macam jalan je lah. Okay, tak apa. Jarang perempuan tak merancang kan. So dia merancang. Banyakkannya dah merancang kan. Itulah ni spesies rare ni. Kita kena record ni. Spesies rare. Sumpah tak sukalah merancang. Sebab merancang ni sometimes bila kita tak capai apa yang kita rancang tu, kita kecewa. Betul tak? Sayanya macam tu. Sebab tu akak tak suka merancang, akak tak suka overthinking. Sebab dah tahu benda tu bagi orang kata apa, boleh kekecewaan. Toxic lah sebenarnya untuk diri sendiri juga lah. I think you face too much lah kan, sampai you jadi macam play safe. You are playing safe right now, right? Yeah, I think I play safe. Tapi tak tahulah apa trauma ke apa. Rasa macam tak ada trauma apa.
TV aku TV3 interview. Hi guys, so this is my resource key. So I've made a gigantic burger. Alamak, Tak keluar lah pula burgernya. So this is my burger. Yang buat malu aku ke? Tak keluar. A few moments later. The burger. Bukan 1 hour later. Yeah. Hungry? Go eat at the canteen. What for that? Untuk apa? Each layer have own task for the kids to complete. So they need to complete one task Per layer. per layer. Just per layer. Wow. So this is the bottom bun. The bottom bun is just the title of the burger. We call it Big Rambi Burger, BRB. You need to make innovation. And then I don't want. And then the first one is just the lyric. And they can What's that? peel it. Alamak, they can peel it off. Just to guess the title of the song. And Okay. then the song goes, you are cheeseburger, yummy cheeseburger, Oh my God. make me happy. Of course. And then when Tiba pula dia explain kat they sini. completed the task, when they finish singing the song, they need to go to the level 2, which is the letters. The letters they just can peel off the pickles and match it with the right word. Like, you are cheeseburger, so put it in here. That's all. And then do it lah. Video motivasi. That's all je lah malas. Wait, that's so motivational. Kenapa kau berburger tu? Kenapa? Ni untuk apa? Tu Tesla. Oh, Tesla. Tesla. Oh, Tesla. Ni club Tesla. Ya. Wih, club Tesla. Tesla. Kita club apa? Kita club pie. Chicken pie. Chicken pie. Chicken pie. Okay. Kat mana tadi Lupa tu. Tadi dekat Anak tak rancang. ya. You go with the flow. Yeah, I go with the flow. Whoever, siapa pun yang jadi anak saya di kemudian hari, dia cakap, amakmu ini penuh struggle-nya. Struggle banyak, insecurity pun banyak. Dan harap korang boleh jadi anak yang soleh dan solehah. Apabila dengar kata, korang mudah untuk diuruskan. Apa lagi? Tak tahulah. Sebab tak pernah nak membayangkan in the future kan. Sebab you're not planning that. Ya, bila tak pernah membayangkan in the future, kita pun tak tahu apa yang akan jadi kan. Are you can guess ataupun macam nampak umur berapa you will marry someone? Tak nampak. Tak nampak juga. It's okay. So apa yang you nampak lagi? Maybe you Dia satu. Maybe you have orang tengok akak kan macam menolak. Ada orang tengah berkata, kenapa kita kadang-kadang memilih untuk menolak orang. Orang macam akak kebanyakannya ada insecurities. Dia macam, orang tu suka terima aku. Ada ke orang yang suka aku? Aku pun terindek lah. Sebab sampai sekarang tak pernah pun macam cuba untuk cari ke, trying to kata into relationship ke, tak pernah. Sebab for me, kasih sayang yang ada dengan mak ayah tu setakat ni masih cukup dan full. Dalam bowl tu dah full dan melimpah-limpah dah kasih sayang dia. So rasa macam enough lah dulu. So macam sampai masa yang tepat, kalau dia datang lah. Sebab tu lebih memilih untuk go with the flow. it's okay. Sebab pace orang lain kan. So tak ada masalah. Mungkin sekarang things happen too much about this. So some of people between us rasa benda tu overwhelm. Kita rasa macam kenapa aku belum.
So dia ada orang kenapa cepat sangat kan. So tu kuatkan kita punya pendirian kan. Ya. So bila orang yang macam kesian lah juga untuk orang yang macam terkejar-kejar sebab dia macam insecure, macam dia ni dah ada, aku tak ada lagi kan, kena cari. Kenapa the reason akak tak macam tu is because bagi akak lah, benda tu jodoh kan orang kata tangan Tuhan, tapi macam cakap kena usaha juga, betul tak? Tapi akak hanya usaha, doa je lah. Hanya segi doa je lah. So macam usaha yang kat luar ni, akak takut benda tu memakan diri akak. Kalau akak usaha kat luar macam cari ke dalam tele dan kat mana-mana app kan, app banking ke apa cari kan, dia memakan diri. Takut akak jadi lupa yang kat atas ni, dan langgar dia punya ni lah, dia punya batasan ke apa ke. Sebab kebanyakan orang yang akak kenal, bila dia orang dah start relay, dia orang dah start lupa kat mana dia orang berpijak sebenarnya. Sampai lupa tu sampai tahap yang macam bila sampai satu titik tu kan, Allah jentik kesedaran dekat hati dia. Dia rasa macam, kenapa aku buat benda tu yang dulu, sedangkan aku tahu benda tu berdosa. Itulah, itu yang akak belajar daripada orang sekeliling akak. Dan at the end habis juga really tu. So things happen around you yang buat you rasa macam give you a lot of lesson. Ya, sebenarnya akak sendiri tak pernah experience cinta ke apa kan, tapi benda tu kita belajar daripada pengalaman orang sekeliling tu, kawan, family. I believe, dan saya mendoakan Kak Yuni jumpa orang yang the best for you. Akan jumpa insyaAllah. The insecurities InsyaAllah, amin. Kalau ada, InsyaAllah. Kalau betul-betul dengan ajar dulu, lain pula cerita dia kan. Betul. Tapi saya mendoakan the guy that you meet adalah orang yang akan padamkan semua your insecurities. InsyaAllah. Tahu. Sebab the one dia akan make you feel better in and out. Why you cry? Jangan cry. Overwhelmed cakap tadi. Overwhelmed lah sikit. Last dia ada benda yang orang kata macam benda yang main dengan kita punya kita punya perasaan, kita punya kehidupan. Kalau orang tanya sebelum ni kan, akak cakap aku tak suka tu ada orang kata apa, komplain. Aku tak suka kena selalu nak kena update orang, nak kena call orang, nak kena WhatsApp. Kalau kan kebanyakan orang yang bila macam tu. Ya, akak kalau yang bila mungkin akak akan jadi degai lah. Tak suka di-update, tak suka di ni. Sebab bagi akak, aku nak jalan hidup aku. Faham tak? Macam selagi kau tu tak ada apa-apa hubungan dengan aku, macam dah kahwin ni, aku boleh buat apa aku suka. Aku tak perlu nak terikat dengan kau. Tambah lagi akak kan aku buat benda sendiri-sendiri. Saya lelaki ni dia jarang nak jumpa yang boleh terima perempuan yang suka buat benda sendiri, yang boleh independen, gerak sana sendiri, situ sendiri, buat benda ni sendiri. Banyak kawan tak boleh terima lah. Jadi akak Kenapa sedih tak tahu? sedih betul macam kehidupan dia. Kisah bab ni lah kot period. Semua kena sedih. Hari ni tak nangis ni. Tak nangis lagi lah hari ni, masalah dah nangis. Setiap hari nangis sakit. Itulah. Jadi ya, independent. Jadi independent susah. Sebab satu tahap kan dia rasa macam kenapa aku tak ada orang macam orang lain yang boleh tolong aku macam tu. Tapi at least apa-apa tu kita bergantung diri kita juga.
masuk mana-mana at the end. Kalau semua tu tak panjang, contoh kita tak panjang kan, at last kita yang kena kita juga. Yang penting kan kita ada diri kita. You cannot lose yourself. Walaupun yang ada peneman macam mana pun, you need still ada diri you macam tu. So cakap apa ni, belum kita belajar untuk sayang orang, sayang diri kita juga. Utamakan diri kita dalam apa segala benda pun. Tapi tengok situasi juga lah. Nak jadi selfish boleh, kan tengok situasi. Dan bagi akak, after akak adalah family. After akak sendiri akak, yang kedua adalah family. Sebab dalam ramai ada kat dunia ni kan, family adalah orang yang akan sentiasa dengan kita. Macam mana kita, family ada yang kita. Kita kena jaga lah hubungan dengan family. Walau seburuk mana family juga kita. Sebab suami keluarga tapi sampai satu tahap dia kata dia mengatakan jodoh tak panjang, dia akan jadi someone yang kita tak kenal, someone stranger balik daripada kita. Jaga darah daging dulu. Jaga darah daging lah. Tapi kena pandai kan. Tak adalah kata kalau jaga suami tak perlu jaga. Kena juga. Sebab ada suami kita tanggungjawab. We choose dia tanggungjawab. We choose dia tanggungjawab. For me 23 still young lah. Banyak benda nak dicapai. Macam kalau tak kita, of course dia ada macam gaji first aku nak apa, aku nak bagi mak ayah aku, nak belanja makan, nak tu, nak ni, of course ada. Semua akak ada impian tu. I pernah plan untuk kahwin lambat yang baik 29, 28. So rasa macam what if I direct spend semua dulu, base camp study master dulu, macam ada rumah, ada kereta dulu, bukan beli tapi macam selesa lah untuk hidup seseorang, baru I masuk dengan orang lain, macam tu lah. So I propose to my mum about this. My mum tak kasi pula dah, macam kau tak faham dah sebab tu kata jangan lama-lama sangat kau tu nak selesa pula dah, macam tu lah. Kalau takut perempuan lama-lama tengok muka orang pula kan, macam tu tak apalah, mana-mana kan yang penting betul-betul dulu lah. Kalau tak ready jangan buat, kalau ready why not kan, dia duit. Tapi ada setengah orang cakap sometimes kita ready ke tak, benda tu tak datang. So kita kena terima. Kita tak tahu pun kita ready bila sebenarnya. Ya, sebenarnya kita cuba cakap ready tak ada cikgu. Tak ada orang pun. Tanyalah semua orang, even yang dah posting tu pun sebenarnya ready ke tak. Semua akan cakap tak sebenarnya. Dia pun tak sangka yang dia dah posting, dah start mengajar. For real. Like real mengajar. Real mengajar. So macam kalau tanya tu memang semua orang tak ready. Isu ready ni memang semua benda sama macam buat pakaian. Tanya kenapa kau tak pakai tudung labu, tak ready. Sampai bila nak tunggu ready tu? Kenapa kau tak pakai tudung, tak ready? Tunggu hidayah. Sebenarnya hidayah tu dah ada sekeliling kita je, kadang-kadang tak nampak benda tu atau kita ignore. We choose to ignore benda tu kan. So sebenarnya buat ready bukanlah dia macam tak boleh nak kita ready baru kita nak. Macam sampai kiamat kau tak ready lah. Jadi sebenarnya macam mana kan, sebenarnya jalan je lah. Tempur je. Kalau boleh, kalau dia buat kaitan dengan agama ni paksa. Kena paksa. Kalau buat yang kehidupan apa semua, ada setengah part mungkin boleh tunggu ready, ada setengah part ready tak ready kena jalan. So, kalau tunggu masa tu sudah kat situ kan. Betul. Kalau kata susah lah. Ni pada orang, dia pada situasi, dia pada perkara tersebut lah, ready ke tak ready.
Macam podcast kan ni. Tapi muka akak je lah podcast ni. Muka akak je lah podcast ni kan. Muka Ifah tak ada. Tak ada. This time is ni one person view. One person. Korang jadi Ifah. POV Ifah. POV Ifah tengok Kak Yuni bercakap. Ya. Ya. Ada. POV. Dengar orang tu bercakap orang kata. Betul. Dia macam waktu sekarang kan orang cakap waktu darah tengah ni, dia tengah bersemangat, tengah membara, nak buat macam-macam. Orang buat nak buat juga. Sekarang ni Satu orang cakap macam macam mana dia kahwin awal kan. Dia tu mesti tak rasa kehidupan orang kata apa, awal dewasa orang kata. Kehidupan awal dewasa, dapat gaji first, pergi merantau sana sini, travel apa semua kan. Dia tak rasa orang kata kan macam tu. Tapi kalau yang kahwin lambat pula, kawan kata macam dapat anak lah, apalah. So setiap apa yang kita pilih lagi hidup kita ni ada orang kata apa, kelebihan dan kekurangan. Dan perasaan kau yang penting jangan terburu-buru. Whatever benda tu, janganlah buat benda yang terburu-buru. Sebab apa? Tahu kita akan menyesal di kemudian hari. Sebab bila terburu-buru, banyak yang buruk, banyak yang baik. Okay. Apa ya? Sebab I once nak buat decision, a big decision. Lepas tu something is struck me. Dia macam bagi satu peti lah. Macam tu kan. Peti Waktu tu sebab Ifah nak buat satu keputusan besar waktu tu. Masa ada satu datang peti yang dia macam lama juga Ifah duduk dekat dalam keadaan nak buat keputusan tu. Tiba-tiba satu pun datang. Dan Ifah termenung lah. Dia cakap apa? Orang tu cakap satu je, bila ada kita boleh berikan keputusan. Ini Aifah. Tak. Tu air saya. Satu dia adalah bila kita minta dengan Tuhan, satu kita masih berlega-lega. Satu yang kedua adalah minta restu mak ayah. Itu aja. Itu je. So what's your parents say? So bila parents say yes, then you will go. If you said no, belum lagi, so just follow your parents lah. Itu je. Sampai sekarang actually akak pakai lah kata-katanya pada pengetua sekolah akak dulu. Dia dah pension sekarang. Nak buat apa-apa dalam hidup kita ni, ada 3 benda kita tanya diri kita dulu. Yang pertama, benda yang kita nak buat tu Allah suka ke tak? Allah redha ke tak? Allah redha ke tak kita nak buat dulu. And then kalau kata Allah redha, kita jalan. Tapi jalan tu kita akan menghadap level 2 lah. Tadi level 1 tu bos lah, atas sekali kan. Bawah tu adalah parents. Kalau kita buat benda tu, parents suka ke tak? Parents kita redha ke tak? Okay. Kalau kata satu lagi benda tu redha ke tak kan? So parents. Level bawah lagi adalah kita, diri kita sendiri. Kita kena tengok benda kita nak buat tu, adakah dia mendatangkan kemudaratan ataupun kebaikan untuk kita. So kena nilai 3 tu. So apa akak buat sekarang, akak mesti pakai benda tu, tengok dulu daripada atas tadi. Kalau Allah redha, mak ayah redha, insya-Allah kat diri kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kata daripada Allah tu dia tak redha, benda yang Allah tak restu, tak redha kan, mak ayah pun tak redha benda kita nak buat tu, maka keburukanlah pada kita pada akhir. Sebab tu dalam hidup ni orang kata nak buat apa-apa, jangan fikir kita je. Kita ada yang kat atas, kita ada mak ayah kita. Setakat masih bujang ni orang kata. Kalau dah kahwin, yang ketiga tu jatuh suami lah. Suami. Yang keempat tu di sini. Sebab diri kita not really belong to kita lah. Sebab apa-apa pun kita milik yang kat atas, kita milik Allah. Sebab tu apa-apa kita nak buat dalam dunia ni, pastikan mendapat keredaan Allah. Pastikan kita orang kata buat tu bukanlah benda yang Allah murka. Kita tengok
kita sendiri kena nilai benda. Whatever good for us. Tapi orang kata apa, kadang-kadang benda yang kita rasa baik untuk kita tu tak semestinya baik untuk kita. Ada setengah orang kan dah rancang tu, rancang dia kan, tiba-tiba Allah tak boleh kan? Allah kata tak jadi rancangan kau ni. Lepas tu kita kan untuk salahkan Allah, macam apa lagi yang tak cukup aku buat, apa lagi, kenapa kau uji aku, kau tak sayang aku kan. Sedangkan ada sebab kenapa. Mungkin benda yang tak sebab itu akan mendatangkan kemudaratan di kemudian hari pada kita. Sebab itulah jangan pernah meragui perancangan Allah. Dia macam sedang kata seperfect mana pun, sebesar mana pun perancangan kita, tak boleh mengatasi perancangan Allah. Sebab tu kadang-kadang bila benda yang kita nak tak jadi, kita atas, jangan merentan, jangan nak marah, fikir positif, macam mungkin ada lagi benda baik yang nanti aku kat depan. Sesenang itu je sebenarnya. Tapi itulah, manusia ni kadang dia tak bersyukur, dia lupa diri, siapa pemilik dunia ni, siapa pemilik diri dia, siapa yang mengatur takdir hidup dia. Itu semua tu dah. Di mana-mana pun dalam kehidupan kita ni kan, berjalan, berlari, tidur, minum, semua benda kita buat 100% atas dunia ni Allah. Daripada dia, datang daripada dia. Takdir kita, pilihan, whatever dia is, semua datang daripada Allah. So mana-mana pun kembalilah pada Allah. Orang kata kan, sekecewa mana pun kau pada manusia, jangan kau fikir tak ada hidup kau dah habis sebab hantu. Saya cakap jangan terlalu bergantung pada manusia. Ada sebab jangan terlalu bergantung pada manusia. Sampaikan kau sanggup cederakan diri kau, sanggup bunuh diri sendiri ke apa kan, semata-mata kerana manusia. Sakit tu biasa. Kadang-kadang sakit tu kata apa, satu turning point untuk kita berubah jadi hamba yang lebih baik. Kelakar lah kita ni, macam-macam. Tuh. Dah boleh? A lot of people right now. We gonna go. Kita ada apa, taklimat exam kan. Any last word? Any last word Any last word. Kalau yang tengok ni yang Islam lah ingat kita ni dilahirkan tujuan untuk apa. Kita tanya diri balik. Jangan lupa siapa yang buat kita hidup atas dunia ni, siapa yang bagi kita bernafas. Whatever you do, janganlah belakangkan dia. Janganlah kata apa, berpaling dari dia lah. Andai kata iman tergugat sekalipun kan, berdoa, ya Allah, kuatkanlah iman aku, bantukanlah aku untuk kuatkan iman aku, kukuhkanlah iman aku. Sebab tak semua orang atas dunia ni iman dia kuat. Even though orang yang dipanggil ustaz-ustazah pun akan ada goyah dia lah. Di mana-mana perlu balik pada dia juga lah, dari kita ni. Dan satu lagi, jangan pernah rasa insecure dengan diri sendiri. Sebab setiap orang berbeza pace dia, berlainan takdir ni, berlainan pilihan hidup dia. So jangan pernah rasa macam diri tu lemah, jangan pernah rasa diri tu macam tak sempurna. Tak ada orang sempurna atas dunia ni, tak ada manusia yang sempurna. So jangan rasa macam aku ni tak cantik, ada dua anak kat aku. Akan ada, InsyaAllah akan.
Cuma kalau tak jumpa sekarang, mungkin di kemudian hari Ida mungkin tak macam orang lain. Ibu orang cantik pun kena curang, ibu yang handsome pun kena curang. So jangan mengukur kita punya takdir, jangan mengukur kita punya kehidupan ni dengan hanya orang kata apa, kecantikan, perfect, yang orang kata apa, yang kaya ke, janganlah ukur dari situ. Kalau kita ukur dari situ, sakit. Dan benda tu tak betul. Semua tu terlalu subjektif. Benda terlalu subjektif. Atas dunia ni, kenapa yang buruk tak berhak bahagia? Orang kata yang gemuk tak berhak bahagia. Jangan letak benda tu as pengukur. Kalau korang letak benda tu as pengukur hidup korang, sampai bila-bila pun korang tak akan hidup tenang. Korang akan rasa macam diri aku ni tak sempurna, tak perfect lah apalah kan. So bila letak benda tu, sampai bila-bila pun korang tak akan hidup dalam keadaan yang tenang. Sentiasa je ada rasa dengki lah, dendam, rasa tu rasa ni macam-macam lah. Macam tu. Sana tak akhir dah tadi. Banyak terakhir kita. Daripada Cik Ifah yang mendengar, apa pesanan terakhir? Pesanan saya be you, just be you. Jangan lupa ada orang sayang kita. Everyone datang ke bumi ni ada specialities dia. Ada, walaupun tak jumpa mesti ada. Kena cari tau. Mereka ni tak kena datang tergolek sendiri. Specialities tu kena cari, kena explore. Even myself today pun I tak expect yang I can reach this far. So siapa-siapa yang mungkin dia tak bangun today, takut untuk berdiri, takut untuk berjalan, takut untuk try anything, today is a day one for you. Jangan one day tau. So just terus believe in yourself and believe in Allah. Okay, tu je daripada kita kot. Tu je daripada kita. Saya nak flip kamera Nak flip kamera tak boleh. Oh tak boleh. So jap, kita flip kan. Sekejap